tempat kelalaian. Lahwun mana lalai. Pas lalai ke tak hari ni? Banyak manusia lalai di hari ni. Nyata no yak lalai. Lalai tak lalai manusia sehingga tak nampak kebenaran hak agama ajar kita. Lalai kelajak tak nampak, jadi selaput. Gana tu hak kita nak gi buat bekalan di akhirat tak klik sampai bila-bila, tak ada bergaduh mana. Dunia hak sama-taranya kacau. Lepas 5 rai, lepas 5 rai, tak ada hari bergaduh. Tua-tua tak ada dah. Mari dulu punya tepi dah. Dekat nak usung dah. Dah kacau dah larat lagi. Ni nak ayat kata tak nampak. Tu nak ayat dah akhir zaman lagu ni. Banyak lagi pernah yang melalai. Apa yang melalai ni? Kerana dunia maju. Dunia maju, manusia selimut oleh dunia. Dunia sebagai sebuah kain selimut dah. Masuk sore panas dah dia. Sedap. Jadi rosi ngeruh gerok ngiga 4-5 cerita. Nak ayat tergalik dengan dunia nak ayat. Hani hak tu hewi rezeki ni. Wisga Allahu Akbar. Tak khabarlah dia. Tu tengok. Hani kita tengok mana ni? Di pengajian kita, di balasah di masjid-masjid. Cuba kita cek tengok. Tak gitu tak banyak orang kali. Tu nak ayat. Bapa tu orang suti kampung beribu kan tak mari. Bapa hari raya boleh sampai tangga. Hari raya sampai tangga. Lisan tangga lagi nak ayat tu. Hafaz sejadah tak selipar, sujud tak selipar. Ramah nak ayat tu. Tapi gano tiap-tiap hari tak ada. Ni nak ayat orang selimut dengan dunia. Padahal dunia dah wi amarat dah. Tak lama dah. Ke hujung dunia. Bahkan umur kita pun ke hujung dah. Ke hujung dah. Ni Tuhan royak dah. Tahulah i'lamu jungsab. Pakat tahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ni ialah permainan saja. Lagi pula lahwun. Apa lahwun? Kelalaian. Lalai banyak. Pas benda yang melalai hak besar sekali tu ada ayat harta. Dalam surah Al-Munafiqun di akhir-akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nyata Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan muduk lok siapa mung tu lalai. Jangan duk lok dirimu siapa dirimu tu lalai. Gapo yang melalaikan kamu tu? Amwalukum wala auladukum. Amwalukum, oleh harta-harta kamu. Harta yang melalai kita. Hartalah waktu kita tak ada dengan agama. Hartalah waktu kita tak ada dengan pengajian agama. Semua harta. Harta suti tak ada kira. Hak jenis kebun, hak jenis buka kedai rocek, hak jenis masa menakak. Hak menakak awak rumah, hak menakak awak jalan, hak menakak awak parit dah berlaku. Pendek kata buku harta. Yang kedua, wala auladukum. Juga yang melalaikan kamu itu anak pinakmu, anak cucumu, anak beranakmu. Ni pun yang buat melalai kita juga. Duk alik lah tok nyem engkau tak ada pergi ke mana tu, orang boleh cucu tu kat weh. Saya pada anak lagi cucu. Orang duk ngaji sejik tak pergi payah cucu. Buat payah padahal boleh tinggal pada tak pergi. Ni nak ayat atas dua ni nak ayat. Hak tu hero ayat dalam Quran ni bukan ambo duk pandai-pandai dak ni. Melalai tu an zikrillah, siapa tinggal nak mengingati Allah, siapa tinggal mengaji, siapa tinggal semaya. Tu Tuhan kata pula wa may yaf'al zalika, siapa yang duk kacau buat lagi benda tu
faulaika humul khasirun. Maka Tuhan kata itu orang hak tu saat ni tu dok lok ucapan lalai tu, humul khasirun, itu ialah orang tu lah orang yang tergolong daripada golongan orang yang rugi. Tengok. Tu Tuhan kata pula lepas pada tu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut. Dah munduk lalai dengan harta, belanja katiklah. Moga mengkaya ke? Siapa tak ada nak semayah pada apa, moga duit banyak. Wa anfiqu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Mu belanja katiklah, sedekah katiklah, wak jariah katiklah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum mendatangkan seseorang kamu saat itu kematian. Sedekah katiklah, muka dah mengkaya dah ke? Duk gila dengan harta kaya tu, belanja katik. Wak akhirat katik, sebelum datang maut. Sebelum mati. Tengok Tuhan royak banyak perkara di dalam ayat ni, ayat tu. Tu, ayat banyak perkara. Ni ayat tu, kita hidup dunia ni Tuhan ada royak.